Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ini kita nak pergi secara sepintas lalu, secara ringkas tentang persediaan temuruga bagi latihan juru X-ray diagnostik ataupun juru X-ray um, pengimejan perubatan. Ada dua jenis latihan juru X-ray. Satu ialah diagnostik, satu lagi ialah terapi. Terapi lebih kepada bagaimana nak mengubat, nak merawat kalau penyakit itu dengan cara X-ray, apa cara-cara dia. Manakala bagi diagnostik ialah peringkat awal untuk mengesan apakah penyakit sebenarnya pesakit. Jadi kita pergi kepada, saya nak pergi kepada um, panduan ini yang saya sediakan, iaitu temuruga. Okey, sekejap. Okay. Temuruga latihan separa perubatan juru X-ray diagnostik, ataupun nama baru dia ialah juru X-ray pengimejan perubatan. Okay, inilah antara kandungan yang ada dalam panduan ini. Siapa itu juru X-ray, tugas juru X-ray, perbezaan pengimejan dengan terapi, maklumat jawatan, penempatan, kurikulum, tempat latihan, persediaan temuruga, contoh soalan, contoh jawapan, soalan ekstra dan juga infografik. Okey, ini ialah contoh juru X-ray terapi. Yang kanan ini ialah juru X-ray terapi, yang kini ialah juru rawat. Kita panggil metron. Jadi dia cerita tentang hasil daripada X-ray yang dilakukan lah. Okey. Jadi siapakah juru X-ray ini? Juru X-ray ini ialah seorang anggota profesional kesihatan yang menggunakan X-ray untuk menghasilkan imej bagi tujuan diagnosis. Diagnosis ialah nak tahu, nak kenal pasti penyakit. Jadi mereka buka pelbagai jenis mesin X-ray, antaranya radiografi arm, imbasan CT atau CT scan, MRI dan fluoroskopi. Jadi tugas juru X-ray ialah menyiasat sampai terdapat sebarang penyakit pada bahagian tubuh badan seorang pesakit. Contoh pada bahagian perut, bahagian dada dan juga kepala. Mana kata bila dah tahu apakah penyakit itu, maka doktor boleh memberikan melaksanakan rawatan yang tepat dan cepat. Okey, tugas utama juru X-ray pengimejan perubatan iaitu pertama ialah melaksanakan pemeriksaan pengimejan diagnostik, iaitu kena mengendalikan mesin X-ray, CT scan, MRI, fluoroskopi dan juga mamogram. Jadi dia kena pastikan imej yang dihasilkan itu jelas dan menghendaki kehendak doktor. Yang kedua ialah menilai dan menyediakan pesakit sebelum prosedur, iaitu dia beri penerangan kepada pesakit mengenai prosedur pengimejan, pastikan pesakit dalam kedudukan yang betul dan selamat, dan juga menyemak sejarah perubatan jika perlu, sama ada pesakit itu ada alahan, kontras dan juga kehamilan. Yang ketiga ialah mengendalikan peralatan pengimejan perubatan, iaitu menyediakan dan menyelenggara peralatan radiologi, menyesuaikan tetapan mesin berdasarkan jenis pemeriksaan dan fizikal pesakit. Dan keempat ialah mengurus gambar dan data pesakit, iaitu memproses, menyimpan dan menghantar imej digital ke sistem PACS. Terusnya juga lah memastikan rekod pesakit adalah sulit dan selamat. Ini ialah perbezaan juru X-ray, pengimejan dan terapi. Juru X-ray terapi. Biasa anda kena tahulah, mungkin ditanya anda ni sebagai pelatih juru X-ray, apa beza juru X-ray pengimejan ataupun diagnostik dengan juru X-ray terapi. Jadi fungsi utama ialah menghasilkan imej dalam tubuh, dalam dalaman tubuh untuk diagnosis, itu ialah pengimejan. Mereka terapi ialah memberi rawatan radiasi kepada pesakit kanser. Tujuan prosedur
satu diagnostik, sekali lagi ialah terapi. Jenis mesin dia ialah tu ada X-ray, CT scan, MRI, fluoroscopy, ultrasound. Dan kalau bagi terapi ialah linear accelerator. Jenis pesakit pula, kalau juruterapi ni banyak kepada penyakit-penyakit kanser lah. Kanser ada banyak kan. Kanser, banyak ada kanser lah. Kanser dalam tubuh, kanser mulut pun ada, kanser payudara dan sebagainya lah. Jadi prosedur dia tak lama kalau untuk diagnostik, bergantung pada jenis scan daripada beberapa minit hingga ke sejam. Manakala bagi terapi ni rawatan berulang setiap hari selama beberapa minggu. Yang lain tu anda boleh baca lah. Anda boleh baca. Okey, terusnya adalah kita pergi kepada tempat latihan. Tempat latihan jururawat X-ray ialah di Johor Bahru dan Sungai Buloh. Johor Bahru dan Sungai Buloh. ILKKM Johor Bahru dan juga Sungai Buloh. Malah kata kalau calon Sabah Sarawak, mereka perlu datang ke Semenanjung untuk mengikuti latihan. Jadi mereka perlu bersedia lah. Perlu bersedia datang ke Semenanjung untuk latihan. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh soalan. Contoh soalan biasalah kita ada soalan perkenalkan diri, kemudian kenapa pilih juru X-ray, apakah skop tugas dan sebagainya lah. Kita tengok sini lah. Yang lain itu soalan normal lah, perbezaan hospital dan klinik. Okey, ini contoh dia secara ringkas. Radiografi dan radioterapi. Radiografi untuk diagnostik, radioterapi untuk rawatan. Jadi skop tugas tu, kalau tanya soal skop tugas, at least anda kena tahu 3 lah, jawab 3 lah. Okey, tanggungjawab klinikal, pelindungan sinaran terhadap pesakit, memastikan quality image selaras dengan ISO 9002. Ini jenis rawatan X-ray. Okay, general X-ray. General X-ray macam ni lah. Kalau anda nak masuk kerja, biasa dia akan ada minta buat pemeriksaan kesihatan. Satunya adalah X-ray. Bagi pelatih ILKM, setahu saya setakat ini tak perlu ada gambar X-ray lah. Tidak perlu ada gambar X-ray. Okay, inilah contoh CT scan, nak scan otak. Inilah contoh radioterapi. Okay, di mana masuk dan inilah. Radioterapi, kita besarkan sikit. Radioterapi atau terapi sinaran adalah satu kaedah perubatan untuk merawat penyakit barah, kanser. Ia menggunakan sinaran penggion seperti sinar X, sinar gamma dan atau elektron untuk mengubati dan mengawal sel-sel barah. Perkataan tersebut ada pada gabungan radio bermaksud sinaran dan terapi rawatan. Ya, jadi itulah sedikit saya harap dapat membantu persediaan calon-calon yang telah memilih ataupun yang dipanggil untuk latihan juru X-ray, sama ada sebagai terapi ataupun juru X-ray diagnostik. Itu saja. Okey, saya harap anda dapat gambaran lah, terutamanya mereka yang first time dapat gambaran tentang apa benda yang anda perlu baca, perlu bersedia untuk temuduga nanti. Okey, itu saja. Jumpa dalam video lain. Jangan lupa anda subscribe video supaya jika ada video baru anda akan dimaklumkan. Okey, terima kasih.